Apa beza santan dengan air kelapa? Walaupun benda tu datang daripada buah kelapa yang sama. Tu yang bagusnya, hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Bezanya adalah santan ni is high ataupun full dengan kalori. Lepas tu memang dia ada saturated fat, lemak yang saturated. Lepas tu ada apa? Ada pula dengan minerals, potassium, magnesium dan sebagainya. Lepas tu air kelapa pula, 98% adalah air plus mineral yang paling tinggi adalah potassium. Kedua-duanya ada benefits. Macam santan, kalau pada refer kajian bawah ni, santan pernah digunakan untuk kurang LDL, iaitu kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, HDL. Sebab itulah siapa cakap santan tu punca kolesterol jahat, aku tak faham macam mana dipikir. Kolesterol bukan plant based. Kolesterol datang daripada animal based. Sebab itulah mengarut kata santan tu tinggi kolesterol. Lepas tu air kelapa pula. Air kelapa hydratekan badan. Bukan setakat hilangkan dahaga, tetapi is a good source of potassium. Santan, air kelapa, dua-dua ada manfaat. Cuma kita aja suka minum air kelapa yang preservatif, bukan fresh. Bukan daripada potong kelapa terus minum. Preservatif. Yang kedua, santan kotak. Jujur cakap, aku tak minat santan kotak. Yang best, santan yang terus diperah daripada kelapa parut ataupun nyoh. It's the best. Bismillah. Minum apa? Ni sachet gold, natural turmeric. Dalam sachet ni, dia ada black turmeric, ada madu, arabic gum, habatus sauda, piperine. Kesemua ni combination adalah untuk untuk fitness. Sebab itulah yang ni the best selling untuk orang yang kaki running, pergi gym, high rocks. Sebab ini dia improve blood circulation, kurangkan muscle injury. Tambah pula dia anti radang dan juga antioxidant. The best. Macam minuman pre-workout. Bismillah. Rasa pun sedap. Tak rasa pahit pun. Manis madu.